Kenapa mencukur rambut bayi itu penting dalam Islam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan hendaklah dicukur rambutnya pada hari ke-7 dan diberikan akikah. Mencukur rambut bayi pada hari ke-7 adalah amalan yang dianjurkan. Ia membawa pelbagai kebaikan termasuk membersihkan bayi, mencepatkan pertumbuhan rambut dan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Kami di Mama Try memahami pentingnya momen ini dan dengan itu kami menyediakan servis cukur rambut bayi yang penuh perhatian dan profesional. Dengan pengalaman kami memastikan bahawa setiap langkah dilakukan dengan berhati-hati agar si kecil merasa selesa dan ibu bapa dapat menikmati momen ini dengan tenang. Hanya RM40 sahaja, mamis. Jadikanlah momen pertama untuk bayi anda lebih bermakna dengan servis cukur rambut bayi Mama Try.